Kita cari buah bambangan guys. Tengok ada satu ni. Wah, buah bambangan. Satu. Tengok lagi ada tak. Ni. Banyak lah guys. Korang tak ambil ke buah ni? Ni jangan tak ambil lah guys buah ni. Banyak pecah ni. Ini kecil pun baru jatuh. Tengok banyak ke? Jangan tak ambil lah. Jangan tak makan ke buah ni? Buah bambangan. Bambangan. Nak sebut pun susah guys. Oh, tu pun ada agak. Orang tak makan ke buah ni? Banyak ni. Baru-baru jatuh. Kita ambil 2-3 biji lah guys. Bawa balik. Nah. Ada 4 di sini. Bawa balik. Memang orang tak ambil buah ni guys. Tengok. Banyak. Baru. Tengok bersepah buah dekat sini. Orang tak ambil. Orang tak mau makan lah buah ni guys. Ni dia punya pohon guys. Tengok. Besar kan. Buah ada beribu ke atas tu guys. Tengok ni. Orang tak ambil. Tengok. Dekat je dengan jalan besar tu guys. Pokok dia ni satu dekat sini ya. Buah dia banyak guys. Okey, kita bawa balik 6 guys. Ni, sana ada 4 tadi. Kita bawa balik. Tapi buah tak besar lah guys. Ada
Bawa 6 biji guys. Banyak lagi buah dia guys kat atas tu. Oh. Tapi tak boleh tengok lah, dekat dia tinggi sangat. Wah, banyaklah buah dia guys. Itu orang tak ambil. Bersepah kat bawah dia guys. Nanti guys, saya nak bawa balik ke motosikal lah. Bawa balik 6 biji ni. Ah tu guys. Banyak pokok tu eh. Oh. Buah dia banyak lagi ke atas guys. Tapi orang sini tak makan lah saya ingat guys. Kalau saya tak ambil pun jatuh ke bawah tak ambil. Ataupun mungkin sekarang musim durian, saya orang sibuk cari durian, saya tak ambil lah buah ni. Kita ambil lagi guys, tambah 2 lagi. Kita cari yang besar-besar sikit. Tengok ni. Ni bersepah kat bawah ni guys. Oh. Tu. Ni. Ya, kita ambil yang ini. Nah, okey. Kita bawa 2 lagi. Cukuplah guys. Tengok guys, kan jauh pun di tepi jalan. Di pondok-pondok tu. Dekat dia. Ini pondok tu. Buah kat sini je guys. Pokok dia kat sini ya. Kita tak pergi ambil lah. Yang busy dengan durian guys. Okey guys, itu saja. Jumpa lagi.